أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mulia di sisi Allah SWT. Hari ini kita baca ayat Sabah lagi dan ini bab 1, dakwah Nabi pada perhimpunan. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Kindah. Ini ada 2 segmen juga ni. Satu pendek dan satu lagi kisahnya panjang betulnya. Dan kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ta'ala Allahumma ta'ala akbar syukrina min ghadabi man tikayya. Allahumma ta'ala akbar syukrina min ghadabi man tikayya. Allahumma ta'ala akbar syukrina min ghadabi man tikayya. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا اسالك علما نافعا وعلما طيبا ومنكم بلاغ. اللهم انا اسالك علما نافعا وعلما طيبا ومنكم بلاغ. اللهم انا اسالك علما نافعا وعلما طيبا ومنكم بلاغ. Duduk kisah tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Kindah. Kisah 1, dakwah Nabi SAW kepada Bani Kindah. Sayyidina Ibnu Ruman bin Sayyidina dan Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar serta yang lain-lainnya meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah pergi berjumpa Bani Kindah di tempat-tempat kediaman mereka di Pasar Ukaz. Baginda SAW tidak pernah mendatangi mana-mana kabilah Arab yang lebih lembut daripada mereka. Apabila Baginda SAW melihat kelembutan mereka dan kemesraan sambutan mereka terhadap Baginda SAW, maka mulalah Baginda SAW berbicara dengan mereka. Dan Baginda SAW telah bersabda, aku mendakwah kamu kepada Allah SWT yang Maha Esa dan tiada sebarang sekutu baginya, dan juga agar kamu dapat melindungi daku daripada apa-apa yang kamu lindungi diri kamu sendiri. Jika aku menang nanti maka kalian terserah kepada kamu. Lantas kebanyakan daripada mereka berkata, alangkah indahnya kata-kata ini, namun kami tetap akan menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh datuk nenek kami. Lalu seorang lelaki yang paling muda dalam kalangan mereka berkata, wahai kaumku, hendaklah kamu bersegera membantu lelaki itu sebelum orang lain mendahului kamu. Demi Allah, sesungguhnya ahli kitab selalu mengatakan bahawa ada seorang Nabi yang akan keluar di tanah haram dan masanya telah tiba. Dalam kalangan mereka terdapat seorang lelaki buta telah sebelah. Dalam kalangan mereka terdapat seorang lelaki buta sebelah. Katanya, dia berkata, tunggu dulu dan dengarlah nasihat aku dulu. Kaum kerabat lelaki itu
telah mengalaunya sedangkan kamu pula ingin melindunginya? Adakah kamu ingin menghadapi peperangan daripada perang Arab semua sekali? Jangan-jangan sekali-kali. Lantaran itu baginda sallallahu alaihi wasallam paling meninggalkan mereka dengan perasaan sangat sedih, dan orang ramai pun kembali kepada kaum mereka. Masing-masing lalu memberitahu mereka mengenai peristiwa tersebut. Seorang lelaki daripada kalangan Yahudi berkata, "Demi Allah, kamu telah melakukan kesilapan besar jika kamu mendahului orang lain dalam membantu lelaki itu. Maka pasti kamu akan menjadi ketua kepada seluruh orang Arab." Kami mendapati sifat-sifat lelaki itu dalam kitab kami. Orang ramai telah melihat Nabi SAW telah menyebutkan sifat baginda SAW, dan mereka juga membenarkan lelaki Yahudi itu tentang apa-apa yang dinyatakan mengenai setiap sifat baginda SAW. Lelaki Yahudi itu berkata juga, kami mendapat tahu bahawa dia akan keluar di Mekah dan tempat hijrahnya ialah Yashrib. Maka kaum itu telah sepakat untuk pergi berjumpa Nabi SAW pada musim haji akan datang. Namun pada tahun depannya seorang ketua mereka telah menahan mereka daripada pergi menunaikan haji bagi tahun itu. Maka tidak seorang pun daripada mereka yang pergi berjumpa Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki Yahudi itu telah meninggal dunia, dan orang yang hadir semasa kematiannya mendengar bahawa dia telah membenarkan Nabi Muhammad SAW dan telah beriman dengannya. Kisah yang kedua, ini kisah panjang sikit tuan-tuan. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Ka'ab. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Ka'ab. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Ka'ab. Sayyidina Abdul Rahman Amiri radhiyallahu anhu melihatkan daripada beberapa orang tua kaumnya. Mereka berkata, Rasulullah SAW telah datang kepada kami semasa kami berada di pasar Yukaz. Lalu baginda SAW bertanya, siapakah kamu ini? Siapakah kaum ini? Siapakah kaum ini? Kami menjawab, kami daripada Bani Amir bin Susu'ah. Baginda SAW bertanya lagi, Bani Amir yang mana? Kami menjawab, daripada Bani Ka'ab bin Rabi'ah. Baginda SAW bertanya lagi, bagaimanakah kekuatan pertahanan dalam kalangan kamu? Kami menjawab, tidak ada yang berani mengambil sesuatu pun daripada kami, dan tidak ada yang berani berdiam memanaskan diri dengan api kami. Kami orang yang sangat berani, tidak ada siapa yang berani melawan kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah Rasulullah. Sekiranya aku datang kepada kamu, adakah kamu akan melindungiku sebagaimana kamu melindungi diri kamu sendiri, sehingga aku boleh menyampaikan risalah Tuhanku, dan aku tidak akan memaksa kamu atas perkara ini. Mereka bertanya, kamu daripada kabilah Quraisy yang mana satu? Baginda SAW menjawab, daripada keluarga Abdul Muttalib. Mereka bertanya, apakah layanan Bani Abdul Manaf terhadap kamu? Baginda SAW menjawab, mereka lah orang yang pertama-tama mendustakan daku dan menghalau daku. Mereka membalas, tetapi kami tidak akan menghatau kamu
dan juga beriman dengan kamu. Kami akan membawa kamu balik ke tempat kami dan aku akan melindungi kamu sehingga kamu boleh menyampaikan salah Tuhan kamu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu bersama mereka, sedangkan orang ramai sedang sibuk berjual beli. Tiba-tiba Bayharah bin Firas Ushayri datang kepada mereka, lalu dia bertanya, siapkah lelaki itu yang aku nampak ada di sisi kamu? Aku tidak mengenalinya. Mereka menjawab, Muhammad bin Abdullah, seorang lelaki Quraisy. Bayharah berkata, apakah kamu dengannya? Mereka menjawab, dia mengatakan kepada kami bahawa dia adalah Rasulullah. Dia meminta agar kami memberi perlindungan kepadanya sehingga dia menyampaikan salah Tuhannya. Bayharah berkata lagi, apakah jawapan kamu kepadanya? Mereka menjawab, kami kata kepadanya, kamu dipersilakan. Kami akan membawa kamu balik ke tempat kami dan kami akan melindungi kamu daripada apa-apa yang kami lindungi diri kami sendiri. Bayharah membalas, aku tidak mengetahui seseorang daripada kalangan mereka yang Bayharah membalas, aku tidak mengetahui seseorang daripada kalangan orang ramai di masa ini yang membawa pulang sesuatu lebih buruk daripada perkara yang kamu ingin membawa pulang. Kamu telah memulakan perpecahan dalam kalangan orang ramai dan seluruh orang Arab akan bersatu memusuhi kamu. Kaumnya sendiri lebih mengenalinya. Kalaulah mereka mengetahui ada kebaikan daripadanya, pastilah mereka telah menjadi orang yang paling bertuah. Dengan sebabnya kamu datang kepada seorang lelaki yang bodoh daripada kaumnya sendiri telah menghalaunya dan merustakannya. Lalu kamu yang ingin melindungi dan membantunya. Alangkah buruknya pendapat kamu itu. Kemudian Bayharah menghadap ke arah Rasulullah SAW, lalu berkata, bangun dan pergilah kepada kaummu. Demi Allah, kalaulah tidak kerana kamu berada di sisi kaumku, pasti aku akan menggal lehermu. Dan setelah itu Rasulullah SAW bangun ke arah untanya dan menunggannya. Si celaka Bayharah telah menusuk pinggang unta itu dengan kayu yang menyebabkan ia melompat-lompat lalu menjatuhkan Rasulullah SAW. Pada masa itu Sayyidina Duba'ah binti Amir bin Quwad radhiyallahu anha ada bersama-sama kabilah Bani Amir tersebut. Beliau daripada kalangan wanita yang telah memeluk Islam di Mekah sejak dahulu lagi. Beliau datang menzahiri keluarga pakciknya. Beliau berkata, wahai keluarga Amir, wahai keluarga Amir, tidak ada lagi Amir bagiku pada hari ini. Apakah patut keadaan sedemikian diberlakukan terhadap Rasulullah SAW di hadapan kamu, sedangkan tidak ada seorang pun daripada kamu yang membela baginda SAW. Maka bangunlah 3 orang lelaki daripada sepupunya Duba'ah menuju ke arah Bayharah, dan 2 orang lelaki lain yang telah bangun untuk membantu Bayharah. Setiap orang daripada mereka bertiga telah menangkap lawannya dan menjatuhkannya ke tanah.
kemudian duduk di atas dada dan menampar ke muka mereka. Melihat keadaan itu, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berkatilah mereka yang bertiga itu. Ya Allah, berkatilah mereka yang bertiga ini, dan laknatilah mereka yang bertiga itu. Perawi berkata, akhirnya 3 orang telah masuk Rasulullah SAW, telah masuk Islam dan telah terbunuh syahid dalam peperangan di jalan Allah SWT. Sementara 3 orang lagi telah mati terlanat, namun 2 orang lelaki itu telah membantu Bayhar bin Firas ialah Hazin bin Abdullah dan Muawiyah bin Ubaidullah. Ada pun 3 orang lelaki yang telah membantu Nabi SAW ialah Gitrib bin Sahal, Gatfan bin Sal dan Urwah bin Abdullah. Imam Zuhri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW datang kepada Bani Amir bin Susu'ah, lalu mendakwahkan mereka kepada Allah SWT dan menawarkan diri baginda salam kepada mereka. Seorang lelaki daripada kalangan mereka yang bernama Bayhar berkata, jika aku mengambil pemuda ini daripada orang-orang Quraisy, pastilah dengan sebabnya aku akan dapat dimusnahkan seluruh orang Arab. Jika aku mengambil pemuda ini daripada orang-orang Quraisy, pastilah dengan sebabnya aku akan dapat memusnahkan seluruh orang Arab. Kemudian Bayhar berkata kepada Nabi SAW, beritahulah jika kami mengikuti kamu atas agama kamu, kemudian Allah telah memberi kemenangan kepada kamu atas orang-orang yang menentang kamu, apakah urusan pemerintahan akan menjadi milik kami selepas kamu nanti? Baginda SAW menjawab, urusan pemerintahan ialah milik Allah SWT. Dia akan beri kepada siapa yang dia kehendaki. Lantas Bayhar berkata kepada baginda SAW, apakah patut kami menjadi leher-leher kami sasaran serangan orang-orang Arab dalam membela kamu? Dan apabila Allah telah memberi kemenangan kepada kamu, urusan pemerintahan akan diberikan kepada orang lain. Jika demikian, kami tidak memerlukan agama kamu itu. Dan itu mereka semua telah mengingkari Nabi SAW. Apabila orang ramai pulang dari haji, maka Bani Amir juga pulang ke kampung mereka. Di sana ada seorang tua daripada kalangan mereka yang terlalu berusia sehingga tidak mampu untuk bersama mereka menunaikan haji. Menjadi kebiasaan mereka, bila pulang daripada haji, mereka akan pergi menemuinya dan memberitahu apa-apa yang berlaku semasa haji. Bila mereka datang kepada orang tua tersebut pada tahun itu, dia telah bertanya kepada mereka tentang apa-apa yang berlaku semasa haji. Mereka menjawab, ada seorang pemuda Quraisy daripada Bani Abdul Muttalib telah datang kepada kami. Dia mendakwa bahawa dia adalah seorang Nabi, dan dia mengajak kami agar membelanya dan bersama membantunya, serta kami membawanya pulang ke kampung. Lantas orang tua tersebut telah meletakkan tangan atas kepala dia penyesalan. Kemudian berkata, wahai Bani Amir, apakah ada apa-apa yang boleh menampung kesalahan kamu ini? Apakah ada plan? Apakah
tidak ada jalan untuk menangkap ekor burung itu. Kamu telah melepaskan satu peluang keemasan yang besar. Demi Tuhan yang nyawa si Fulan dalam genggamannya, sehingga sekarang tidak pernah ada mana-mana keturunan Nabi Ismail Assalatu wassalam yang buat dakwaan kenabian. Dakwa kenabian pada lelaki itu semuanya benar. Kemanakah otak kamu semua pergi? Imam Ibnu Ishaq juga meriwayatkan daripada Zuhri bahawa sesungguhnya Nabi SAW. Imam Ibnu Ishaq juga meriwayatkan daripada Zuhri bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah datang bertemu Bani Kindah di kemah pada waktu mereka. Dalam kalangan mereka terdapat seorang ketua yang bernama Mulai. Baginda SAW telah mendakwah mereka kepada Allah SWT dan telah menawarkan dirinya kepada mereka, namun mereka mengingkari baginda SAW. Sikit kisah baginda SAW buat dakwah tuan. Buat dakwah Nabi kepada perhimpunan. Dakwah Nabi pada perhimpunan. InsyaAllah apa yang kita dengar, kita sama-sama ambil iktibar dan sama-sama kena berlain. Kita tutuplah tasbih suara Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.